Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Syahid Vlogs. Hari ni kita akan main game Car Factory Tycoon. Okay? Okay, Car Factory Tycoon. Jadi sepas skala lah. Saya tak boleh kecek mana. Ni kecek luar. Ni saya kecek Kelantan. Kalau ada yang tak faham, maaf. Saya minta maaf lah. Okay, sambung mula. Select your performance mode. This can be changed later in settings. Okay, kita high. Low. Hai ke low? Low ni tepung. Ni low lah dah. PC kita spek bawah-bawah je tadi. Okay. Welcome to Car Factory Tycoon. I will be giving you a short tutorial on how to play. Tunggu dulu, macam lag ni kita ubah setting dulu. Wish, yang gini. Kita kena dah. Dah tak boleh juga. Tahu ni lah. Kau tahu ni ya? Alhamdulillah. Lagipun kita nak main Tycoon ni. Tak apa. Kita betul lah. Saya minta maaf lah kalau grafik tak comel mana. Okay, sambung. Welcome to Car Factory Tycoon. I will be giving you a short tutorial on how to play. Ni tutorial. Cara-cara nak main. Wish, kereta. Here's your factory. This where the magic happens. Next. Let's build your first car. Jom kita buat kereta pertama kita. To begin, grab a piece of metal. Metal ni besi. Tak. Di. Jarak 3. Baik. Apa sosok ni? Saya nak 3 ni. Dari kereta kau tak? Sini. Hai. Ni. Ya. Tak boleh buat kita kereta. Next, press E. Ni tak duduk. Engine ke apa ni? V8. V2. For V4 ke V2 ni? Ni not well. Tekan sini. Sup. Allah. Sup. Okay. Sup. Tak kena. Okey, baru jadi. Kereta gapa ni? Myvi. Kereta Myvi, kereta Malaysia. Kereta luar ni kan. Click and hold to trace the black line. Macam Squid Game. Petok gini ni. Squid Game yang ada part betul. Payah kali. Tak apalah. Betul gini. Mudah. Tayar. Kereta kalau tak tayar tak jadi kereta. Dia tak boleh gerak. Jadi. You make your first car. Next. Tu. Video ni. Nak beli lah. Beli. Ni apa ni? Tak usah tengok lah. Ini beres ni. Once all bits have been collected, tanda ni will appear. Okay, next. You can now select the person to sell. Wash out the higher bits tends to be more risky. 7,000. Ni kita accept. Ni lah. Kita nak tinggi ni. Scan. Okay. Let's hire out your first worker. Pekerja pertama. Mana ni? Conveyor and conveyor menu. Mana sini? Worker. Those are the basics of the game. Next. This is the dealership. Here you can buy cars to the restaurant. Bawa kereta bang. Okay, kereta pun kita nak buat sendiri tak? Mesti kita nak beli sendiri. Weh, sign apa ni? Code update. Okay. Mana? Code mana? Nak guna mana? Ni code update. Rest. 112 banyak.
Apa duduk dia ni? Bagi belakang ni. Bagi ni. Nengok saja. Boleh majikan buat kerja. Tengok. Kita terletak dia jawab. Apa ayah juga dia ni? Ni. Bak sudah kata aku. Nak piti. Ini apa kerja duduk saja ni? Molek je. Apa duduk saja ni? Tak kena buat belakang. Tak kena hire pekerja lagi. Ni ke apa ni? Free. Bagi free belakang. Ini Roxbury. Ini tak sah. Bagi free belakang ni. Tak kena. Sup. Tak kena. Jadi. Kopion harus. Tak ada. Jadi. Ni kalau hijau pula ni. Berapa game? Kita masuk ke game lah. Ni tak ada jagung ni. Jadi. Dia tayar. Beres. Tak jadi lagi. Sopak dong. Bukan tak boleh tinggi. Apa ni? Sekali tinggal. Tak guna lah ni. Kerja penting. Worker ni. Tidak sekali rugi. Cabut dia ni. Apa yang buat berlaku ni? Bukan dia. Anjing pula. Tak ada Vivo. V8 Euro. Hei. Mesti mahal jual. Tak lebih dah tu. V8 tu paling minimum dah saja. Motor pula. Aduh. Ni segitiga pula. Boleh. Okey, beres. Ni tayar. Ni kira kau molek lah. So. 2. 3. 4. Molek pula. Jauh. Ni ada nak beli ni. Uish. Ni. Boleh. Okey. Tak sedap tengok lah beli je. Bagi kualiti bah. Aduh. Lagi. Jauh. Tinggi belakang. Kita terang di sekalinya. Tak kena scam lah. Janganlah. Apa aja kerja gini? Buat rangkul je saja. Molek kita buat. Untung. Ini. Worker tu section 2. 3. Lagi ni 44k. Ya dulu. Kerja. Dulu kan. Bagi payah ni. Kena tambah juga sorry lagi. Kita beli babi lah. Malah. Kita sebagai bos Majikan dapat pitih jadi dah. Buat kerja tu. Tengok saja. Jauh kakak. Tobat ni. Tayar tak apa kita letak. So.
3. Ha, 4. Okey. Boleh je akan coba mau mak dia. Boleh pecah. Pecah lah. Bila aku tidak tak sama. Tak aku malas. Bagi tengok yang malas. Ni apa ni? Tak aku ni. Tempat kita ni. Oh, eksklusif kau. Tak ada eksklusif kau. Kita biarlah. So 2, 3, 4. Okey, beres. Ni nak beli ni. Ni. Potong kita. Nanti ada lagi beres. Ni. Sedih tengok lah baru kualiti pun. Hui. Orang nak promosi benar lalu. Ni kita buah-buah sikit. Dapat RM10,000 tu dah. Ni. An airdrop is falling from the sky. Be the first to find it for a special reward. Special tahu mana reward tu. Yalah, kita buat sudah gani kita tu. Boleh tambah seorang lagi pekerja sini. Sudah, cepat. Memuat. Nah. Plot. Upgrade sini. Ish. 25. Daily quest ni kau belum? Daily quest. Oh, biar ada. Exclusive offer. Oh, pakai Robux. Kita tak ada Robux. Kita mesti Robux. MK Leron. McLaren. So 2, 3, 4. Biar nak beli. Tak beli. Kau ni. Kenapa 27? Tak biasa mana. Kita boleh kecak adik ni lah. Kita boleh kecak adik. Aku you lagi. Jom nak beli kereta bang. Lagi. Kita tak nak tipu lagi bah. Okey. Kau serabut kakak tobat. Mari dah nipu kita. Kena demo. Apa ni? Miskin kali. Bekerja. Mari rumah demo lah. Ya masih ada rumah. Nipu bang. Oh, banyak rumah sangat deh. Ya, kita 3 kali. Ingat demo nak rumah kita. Jangan siapa demo, kita ambil demo. Wah, 3, 4. Okey. Mari. Ni. Oh, kok mula jatuh ketina. Biasa RM2 pun. Untung kita. Kiranya bagai meeting dengan gelas ni. Bagai free ya. Kita buat kereta tak rugi mana kita buat. Sebab kita tak kena beli material. Gitu. Yalah sangka. Lajik juga. Nak beli pula. Ni. Sos scam. Ni pun scam juga ni. Ni kita terima.
Tena tak pernah ni pun. Kenapa pula dia ayu manis. Gitu. Tak ada lah. Drop. Ini bagi scam jatuh tu. Mau kerja pun. Boleh je. Kita buat kereta baru. Buy next car. Smart 24. Kereta ke pula Smart 24. Kereta Smart 24. Yalah dah. Smart 24. Okey. Cukup pak. Beres. Bersih pula. 3 lagi. Wish. Dia rata. Ni. Apa nak bawa kerja aku ni? Aku tunggu bah dulu pasal raya. Apa tak kerti pasal dia? Aku pergaji mahal-mahal. Hutang kereta ni. Nipu ni. Tengok bekerja gitu. Itulah bagian ngetuk pula. Lain macam. Boleh tambah gaji pada. Senyum sengih gitu lah sengih. Gebah hidung. Go, pak. Dia tu gapo juga. Lipat pak duduk Kedua. Pak ni. 2 pak duduk. Mahal tu pada ni. Takut ni kata EV je. Dia tak pakai minyak. Ya apa ni? Ya tak sebazir minyak. Gitu. Jadi. Ni kopinya ni. Tak pasal tayang. 2, 3, 4. Siap. Gaul lagi. Kosong. Sebab grafik rendah saja. Aduh. Rebirth. Rebirth. Biarlah. Sudah ni. Ni. 13,000. Ni kereta saya. Lepas tu kita nak beli bukan ni baru ni. Pekerja bagus ni. Tak bekerja. Kita malah kerja tak. 2, 3, 4. Merah. Cepat. Muka jelas nak sekian orang. Senyum sengih. Pipi pula pink gitu. Lama dia menilai kereta kawai. Dia ada kereta kawai berkualiti. Apa ni kita tak boleh. Apa ni? Take a risk. Dia kata. Baik. Ni. Cukup. Ke Pak. Ayolah kita kasa 2, 3, 4. Bukan 2, 3, 3. 2. Lalu tu nak ni lagi tu. 3. 4. Beres. Ini 2000, 28. Neblah. 21. Cukup.
Tak cukup. Cukup apanya? Ni 3,000. 6 nilai. 6 nilai. Apa ribu? 400. Lebih 400 tak cukup. Accept. Okey. Lepas ni ribu. Ni cukup. Nak comel. Comel. Tu. Kelas. Upgrades ni. Upgrades ke apa? Upgrades kita ke apa kerja? Ni. Good. Shop. Shop. Faster worker. Aduh, Robux lah aku. Kita tak ada Robux. Ni bagi limited ni cash ni. Si James. Saya kasih juga. Settings ni. Music off. Boost performance. Daily quest. Beres. Increase material storage. Pakai dulu. Reset. Dapat 12. Dapat. Ya kena scam tak ni. Kejut kita. Tutup dulu tak. Ini pil. Tinggal ni. Jadi. Nak boleh kata. Boleh kata. Lebih free. Ambil. Lebih free ambil. Kita free. Free ya. Tasik. Tasik osor. Lari. Jadi buat. Uish. Gelap semacam. Apa ke apa gelap ni. Kata kan kata sini. Wish. Oi. Gano lah puyo gitu. Aku tak ada apa kata ni. Ni hari atas ni kan lah puyo ni. Ni. Ni jauh nak kata ni. 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 Kita F1 tak boleh naik ni racing. Racing boleh tapi kita tak boleh naik F1 ni. Small. Tak say small. Mak small pun 240,000 dah. Ya lah. Mahal. Tak pada dengan harga. Tak pada dengan harga. Tu pula. Beres. Apa ni? Ni tengok ni. Banyak dah benda saya beli ni. Macam saya tambah pokok-pokok sini, letak batu-batu, kayu sebagai decoration saya kata, decoration. Tu ni. Kereta. Beli sendiri. Aduh. Saya tak tiba pak. Kasar kereta ni. Main berit sama. Lepas tu apa ni? Tegak ni. Boleh. Ni lepas tu ni. Sebab KPT lah ni 2,942,000. Kita nak beli conveyor kerbo. Sebelum tu ni. Ni pun kita upgrade sampai max sikit. Cuma material kita tak upgrade dengan parking. Sebab bazir. Bukan dia nak habis 60,000. 120,000 dah. Lebih kita beli upgrade kereta ni, kita jual. Tunggu sikit. Tu ujung tu kita tak beli kereta. Sebab kita nak nyimpan untuk conveyor dua. Tu dia
Piti banyak Boleh kali 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10 juta. Dah molek. 100. 10 juta. 100 ribu. Oh, building kerwa. Yalah. Tak siapa sini ya dulu. Takut banyak lajak bekerja. Gini ya. Apa kita ayat ni. Tu. Aplikator. Kerja lah. So. Uish. Uish. Miskin teguh gitu. Ulah ya boleh enggak? Oh, rugi. Ni mana? Aku nak ambil dan lama jauh ni. Bukan dia sini kena letak dasar ni. Sini so. Tu. Sini so. Kita kopi ni. Ni. Beres. Jadi kita tunggu siapa cukup nak beli kereta mahal. Tu edit pula. Okey. Sini aku edit. Alhamdulillah. Penuh parking. That's it. Jadi. Jadi seperti yang Pak mu tengok. Seawak tengok. Alhamdulillah kilat besar. Tapi kilat yang ujungnya tak start lagi. Sebab kereta yang mahal aku. Jadi kita pun tak ada modal nak pakai PT. Ni kita tutup sini lah. Jadi ni tinggi ni. Rendah sikit lain kali. Rendah. Tak sebakas dapat tinggi. Nampak tinggi tu. Tu. Tapok tahu tu. Ni buang kakak. Boleh je. Okey. Jadi kita berhenti sampai sini dah. Assalamualaikum.